Dalam episod kali ini, kita menjelajah ke Thailand. Bermula daripada Narati Wat, Patani, Songkhla dan akhirnya kita keluar di Bukit Kayu Hitam. Best sangat JJCM dekat Patani sebab makanan sedap-sedap dan murah. Memang murah. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Jom tonton. Gambar ke? Nak? Cakap. Apa? Cik nasi dia. Oh, dia PG pula. Ada dekat Terengganu. Ni nasi dagang ayam dengan ikan. Ingatkan ayam kuah. Kalau tahu ayam goreng tak adalah ambil. Kita rasa. Manis. Manis eh? Tempat tujuan utama adalah Padang Bomba Terengganu. Budak busuk. Nak hantar barang abah tu. Abang Bomba. Selamatkan saya Abang Bomba. Apa tu? Oh, bikin kejutan. Okey, jom kita buat insurans. Jangan pergi sana. Okey, kita dah siap dah buat kita punya insurans. So, kita akan pergi cop pasport kita. Sampai puncak alam. Okey, kita dah nak masuk komplek immigration dia. Nak pun abah kan bah? Kita nak pergi ke custom Thailand ni. Okey korang, proses pertama kita kena lepas dekat immigration Thailand dulu. Ada apa nama mama? Hai guys, Ara nak pergi Thailand. Okey, cop pasport kita. Jom kita masuk Thailand. Welcome to Patani. Masih cakap Kelantan. Gelap ya jalan kat sini. Kita lalu kampung dia. Beli kuih tepi jalan. Makanan kita elok. Kuih Jawa. Ni tak, dia kacang sardin. Dia macam sos. Ni macam sama macam tadi tapi dia ada button dulu. Dia simpan kat arah tengah. Sleep. Kita orang memang gamble. Dengan hotel pun tak ber-order lagi. Makan kereta makan nasi Bukan makan kuih dalam kereta. Makan nasi guys. Beli lagi ayam. Sebab ayam dia sedap. Tak sampai RM2 pun besar ni korang. Patani, Yaring, Patani 61 km. Banyak betul bos cek kat sini. Come to Patani. Ni yang kita mahu 5 star. Ni mana ayam goreng. Nanti RNR dia. Tak tahu lah RNR ke apa. Banyak juga orang jual. Ni apa ni? 5 star. Sedapnya. Kau sasam boy? Apa ya? Ha? Ada duit ke? Mana ni? Ada aiskrim mini depan. Saya nak pergi 7E tapi nak tengok kedai lain pula. Tengoklah kedai-kedai. Kat situ ada roti banyak. Kalau pergi Thailand wajib cari 7E kan. Tapi hari ni kita orang tak nak cari 7E lagi. Kita orang pergi kedai lain dulu. Grass jelly in brown sugar milk. Wah, rindunya kat Prison Magic. Haruslah susu Magic. Benda viral kat Malaysia. Sini 49 baht. So kena beli. Tak. Memang saya dah peti. Hai korang, ini dekat Green Market Patani. Lain. Buat beli ni sebab nak tutup dah tempat ni. Nak. Hai guys, Aris green bulu-bulu waffle.
Good. Ni apa? Orang pandai. Betul kering ke? Apa ni? Tepung batuk. Ha? Tepung batuk. Apa tu? Pun warna Ya. Kulit apa? Ya. Ini ingatkan rasa dia macam kulit kasih tau. Tapi lain. Dia macam pedas sikit tapi tak manis sangat. Tapi sedap lah. Rupa dia macam ni. Nampak macam kuih kasih lompang kan. Tapi macam kenyal-kenyal tu. Sedap. Sampai dah dekat je dengan tempat makan tu. Penat lah nak pergi hotel. Tu The Wood Hotel. Abah penat. Ada di situ ke? Ada di situ. Dia first time jumpa hotel ada buah-buah macam ni. Beli roti Thai milk bun yang Dengan air vitagen. lembut tak? Ada cakap bau kek. Rasa macam macam ni punya rasa dia. Rasa strawberry sedap. Kan? Sedap tak? Walaupun dia keluar daripada peti, tapi dia tetap lembut. Pekerja dia orang semua orang tempatan. Orang lelaki ke perempuan ke. Okey, kita nak pergi makan dekat Nomrudi. Kita nak try makanan Patani lah. Kalau tengok ni badan Patani, ada ambil kat tepi je lah. Tu ada 7E. In 300 meters, turn left. Kita nak pergi makan korang. Orang kata kedai ni famous. Jadi kita tengoklah dia punya makan-makanan. Kita nak rasa makanan kat Patani. Nomrudi. Harga-harga dia RM5 dua. Air sini RM5. Sini parking tak payah bayar lah sebenarnya. sana. Ayam kukus, bubur uca dengan roti kukus dia. Nasi putih dengan ayam merah. Lembut. Ayam merah. Dia kata kat sini tak ada kes tu pelik. Tak kuah dia. Dia rasa ayam dia. Okay, kita nak rasa dia punya ayam panggang. Boleh sate. Ni roti bakar. Kita dah siap makan. Sedap korang. Okay, lepas ni kita nak pergi jalan dulu, kosongkan perut. Lepas tu baru kita nak pergi JJCM lagi. Korang kalau tengok Patani ni dia macam, lebih kurang macam Hak Nyai lah. Tapi dia kebanyakan dia Muslim. So korang boleh cakap bahasa Melayu je. Sebab dia orang kicik Kelantan. Dia orang kicik Kelantan kat sini. So senang lah, makanan pun semua halal, InsyaAllah. Hai guys. Ada dah makan. Ada makan. Sekarang kita nak pergi jalan-jalan. Kita nak cari aiskrim kelapa. Pergi Narati Wat. Highway malam tadi yang kita orang lalu tadi. Kerisik tu rendang. Kita nak pergi masjid ke Risik. Kalau jual Dekat dalam ni. Pakcik tu. Tu. Ini singgah masjid Kisik ni sebab orang kata kat sini ada orang jual aiskrim kelapa. Lepas tu yelah nak melawat lah dia orang punya tinggalan sejarah kan. Tu dia. Ini nampak aiskrim kelapa dia. Dia depan je dengan masjid ni ada orang jual aiskrim kelapa. Ha? Selangor. Yang kelapa nak? Aiskrim. Aiskrim kelapa. Sedap. Sedap.
Jom kita makan dekat ni. Hi guys, ada makan aiskrim kelapa. Sedap? Dia yang dah hantar tapi tak kena hantar, kata bagi duit sikit ada. Makcik tu dia nak balik. Mula dia suruh hantar Ya, dia suruh hantar. Tapi kita orang ada. Ada sini jangan main-main. Kita orang tak boleh hantar lah. Sebab kita bukan orang sini. Bermesra dengan orang je. Baliknya ayam tu. Masjid Krisik. Hai korang, kita dekat Masjid Krisik. Tak ada apa buat kat sini. Lupa melawat masjid tu. Lepas tu beli aiskrim lah. Kalau ada jual tudung tu, tata murah. Okay, Mama nak tengok kedai tudung. Anda hijau. Lagi banyak. 299. Nak beli ini. Macam ni left lah. Berjaya beli 2. Malaysia dia tak cek pun. Sebab dia tahu pelancong. Kat sini memang kawalan ni banyak ya korang. Saya pun yang buat. Mama. Hai korang, kita nak pergi pantai dekat Patani lah. Kita nak tengok kecantikan pantai Patani. Arash, nak pergi pantai. Hi guys. Hi guys. Hi. In 600 meters, turn right. Siswi Ni macam dah sekolah je. sekolah. Ni kampung-kampung dia. Cantiknya. Beruk. Beruk. Kau tak boleh pergi? Then turn Boleh left. je. Kat sini memang banyak askar ya sekarang. Askar. Nak pergi kau. Menjaga. Askar. Mana mana? Kiri Okey. terus, lepas tu temu cabang, lekok kanan. Alright. Okey. Anak tengok ada lembu. Anak dia tengok lah jalan. Tengok phone dia. Kan bising. Baik. Bantalo Orang kapal. kena. Tu kat depan tu. Review star. Salam. Beli lagi. Saya semalam dekat 5 star. Ni sahabat inilah Hai. tempat wajib pergi kalau datang Thailand, iaitu 7-Eleven. Jom kita pergi 7-Eleven Patani. Ada sini. Tengok tu. Duduk tempatan pun suka pergi 7E dia. Apa ni? Oh, ada kek-kek pun ada. Thai milk bun. Ada pizza. Mana boleh lupa. Boleh lah. Burger kegemaran. Tapi rasa macam tak nak. Yang pula ni. Coconut milk dark jelly. Ini bukan kedai mainan. Apa nak bayar dah? Banyak kau ambil. Tak apa semua ke? Ada punya semua ke? Ais pun ais. Sedap gila dia. Dia ada pasir-pasir macam kita ke? Tak pasti. Tapi dia macam berdatar lah. Dia bukan berdatar, dia macam ni. Tak. Tiba-tiba dah ke dalam lah. Tom yum semau. Teluk, macam teluk. Ada apa warnanya? Ada apa kau Mami? Pokok. Pasang alam lagi yang di event lah. Jom yang tu. Tu apa ni? Ini singgah dekat satu kampung ni, dekat dengan laut, ada pasar. Tu laut dia. Lepas tu dia ada orang jual-jual. Lekok. Maksud dia RM1 lebih je keluar tu. Apa? Apa lambung? Apa lambung? Telur. Ada kelapa ke atas dia? Rasa telur. Telur tepung lah. Projek asal kat sini. Motor. Koi. Dalam ni ada telur. Oh. Bukan tepung.
RM5 satu. Kalau ada duduk tu. Kalau dia macam yang kat Pesta dia tapi dia bukan jadi kan? InsyaAllah pergi ke tempat orang kan. Makan-makan lepas tu kat sini semua komuniti Islam. Lah, kalau So kita tak kat- was-was lah. Kalau kita kat Malaysia kan, pasar kan sama kan. Benda-benda sama kan. Pergi mana-mana lah. Ni macam ni lain lah sikit. Boleh lah try macam-macam. Ya. Kan? Jangan tarik. Rotoh. Apa halnya? Tak aku mati. Tengok. Oh, masa ni. Nak lokong. Pening kepala. Apa? Curus. Pantai dia macam ni. Banyak yang beli. Penat makan kat sini. Boleh penat makan kat sini. Kak. Sejuk tak? Apa tu? Ada popcorn. Nak pokok, nak pokok. Kecil. Ha? Nak kecil. Kecil tu berapa? Nak Kau pokok. tu kecil. RM2, yang ni RM1. Nak pokok. Itu RM1. 10 lah. 10 pak. Banyak candy. Abang nak lokong. Pening kepala. Abang nak lokong. Ya, kita. Lepas nak lokong. Betul lah orang kata pergi Patani ni penat makan. Sebab makanan dia murah-murah. RM1, RM2. Harga kita kan. Ni popcorn ada bagi ni. RM1 je harga dia. Kalau dekat Malaysia pun ni suka beli benda alah ni. Tapi dia tak pernah jumpa lagi yang Lagi kan? rupa dia macam ni. Sebab tu ini beli. Kalau benda-benda yang dah pernah jumpa macam pulut mangga ke apa ni tak beli. Haris suka sangat dah tu. Kuih kelapa tu. Alas di atas hamparan makanan biasa. Alas ada beli makanan banyak. Wow. Macam ni. Pusing kat depan tu. Kita meninjau kawasan luar punya pantai. Kat sini pasir dia banyak. Budak-budak pun, budak-budak kampung main bola. Awak tengok budak-budak kampung main bola. Tenang, amai-damai. Arash nak mandi actually tapi malas lah bagi dia mandi. Sebab dia hari pun nak gelap. So dia mata dia. Ayalah. Dia memang suka pantai. Dah kecil ni. Arash, Syah dah tidur dah. Dah balik dah malam. Sama pasir je. Mama. Okay, bye-bye. Kita nak pergi tempat lain pula lah. Continue for 1 kilometer. In 600 meters, turn left. Arash. Kita nak jalan-jalan malam dekat bandar dia. Kat sini tak ada masaj. Kalau korang nak pergi masaj, korang pergilah. Nyai ke Krabi ke Siam Commercial Bank. Patani Burger. Oh, dia pakai burger Rambi ke?
cuba ambil video. Dia pakai burger Ramli kat Batam ni. Ya. Dia ke burger Ramli. Orang nak pergi tempat semalam juga sebab semalam dah banyak tutup. So hari ni nak tengok apa dekat area situ lah, kedai dia barang-barang lah. Kalau nak makan dah letih dah makan. Ni apa? Mi telur. Mi telur? Ya, ada mi tom jam, ada suki. Dia tanya YouTuber. Dia tak ada YouTube. Dia tak baguslah, apa dia orang kenal saya lagi dia tu. Okay, kita nak pergi Green Market lagi. Sebab sebelah ni tak pergi lagi. Banyak gila kedai dia. Tak boleh lagi, belum lagi. Sekejap lagi. Wah, apa ni? Macam lah. Ni apa? Oh, tepung pita. Oh, dia kata macam tepung pita. Menarik. Ini pita. Dah tak larat nak makan. Jalan-jalan ni. Gambang mata kai. Sotong. Baik, nak tengok topi pula dia ya. Budaknya suka bergaya. Tak nak. Abang tengok jap. Tengok pakai kejap je abang. Anak. Dia cakap tak nak. Macam je. Nak ni ke? Tak smart lah. Ya Allah, sekarang ni punya gaya nak pakai topi, nak pakai spek. Waduh. Penat makan dengan arahnya yang bergaya tapi kena dokong. Nama dia apa? Tanghulu. Tanghulu. Mana? Mana masam? Ya. Sekejap kat pasal dia strawberry. Kau ni. Sedap. Tapi semua ni nak utur awak tadika dia. Dia nak kon. Saya dah marah dah. Ada budak-budak minta apa? Sumbangan. Laksa siam. Mana rasa laksa siam? Dia tak ada jual balang. Dia jual paket ni. Banyaknya korang. Macam ni tak termakan ni. Ya, nak pergi apa? Ni oyster. Ni apa ni? Obo-obo. Sini harga dia 50 kot. Ni ada kuah dia. Ni ada bawang goreng. Beli oyster. Jadi oyster tu masuk kat dalam tu. Lepas tu sebab tengok Janani makan ni. Tapi dia makan kat Bangkok. Masuk kuah hijau ni. Dia kacau. Lepas tu dia letak. Kau kena makan oyster dekat Thailand, dekat Patani. Rasa macam mana? Kuih chai. Tak nak. Tak nak sudah. Maggi Korea pun ada Asmi. Sudah Sudah. apa ni? วันนี้พวกเราอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกับบริจาคแค่เราเงินไปจ่ายค่าด้วยนะ Diorang buat donation. Macam-macam makanan yang tak pernah makan. So dia jadi macam aku nak beli apa ni, tak tahu. Idea macam ni. Dia tak ada jual balang-balang. Apa? Banyak benda. Tanya Bu. Ni ada pulut dalam dia. Ya, dalam dia ada nasi, ada daging, ada lemuk. Jadi masak-masak. Tak daging. Nak try ni. Dia macam apa balik. Dia berubah satu set. Dah. Dia dah crispy dah. Kan? Bila ada lain nipis. Tak tahu. Dia tak rasa macam apa balik. Memanglah dia tak ada pun kacang apa semua, memang tak ada rasa apa balik. Benda yang sama je. Semuanya Hama. dia benda Tepung yang dia. Tepung dia kat hama.
Itulah Sky review. Sedap aku. Sedap. Serius. Boleh ke dalam sini? Boleh ke dekat sini? Dia sedap. Kalau apa balik kat Malaysia tu, dia apa? Dia nipis juga kan. Tapi yang ni dia nipis, dia crunchy, dia lain lah. Memang lain. Suami dia kata sama tapi dia tak sama langsung guys. Ini pun beli marshmallow. Dah lah tanya berapa ringgit. Ni bukan berapa kat sini dia tak guna ringgit lah dah. Oh, dia masukkan. Dah clear dia. Sian dia. Ada sini. Ni nak beli mi kat luar tu sebab tadi dah tanya-tanya dia. Dia kata dia signature. Celup. Lepas tu dia kata dia ada mi tom yum. Habislah untuk hari ni. Dah beli mi tom yum. Dah beli pad thai semua. Tak banyak tak beli sebab kita orang macam banyak gila makan dah. Check out dah daripada hotel Wood ni. Okay. Tapi ada yang masih tidur. Okay, ada apa dah? Banjir kat luar tu. Kereta baru. Apa benda you? Cakap seorang. Okay, so kita dah tamat kita punya percutian kita untuk hari ini, ya, ke Patani. Okay, so ini kita buat percutian yang bajet saja. Duduk hotel yang biasa, yang murah-murah. Lepas tu pergi makan-makan, jalan-jalan tempat yang ada kat sini lah. Okay lah, sementara kita ada kerja dekat Kelantan. So kita plan datang Patani. Daripada Kelantan ni dalam tempoh berapa jam 2 jam lebih kot. 2 jam lebih daripada Rantau Panjang. Kita masuk kat Rantau Panjang. So kita balik melalui Bukit Kayu Hitam. Kita nak pergi Hat Nyai. Tapi bukanlah nak cuti kat Hat Nyai. Cuma bypass saja. Cuti kat Hat Nyai pula apa ni? Bypass ke Hat Nyai Kayaknya saja. boleh expect. Kita dah check out. Kita nak balik dah. Tapi kita lalu ikut Hat Nyai. Sebab kita nak keluar ke Kayu Hitam. Dah. Apa air tumpah? Okay, Central Mosque. Central Mosque dekat Patani. Orang tengah tunggu nak solat. Kedai-kedai kat sini. Ada kedai-kedai. Popcorn 10 kop. Popcorn Patani family dengan popcorn RM1 3 sen. Siapa datang Patani RM1 3 sen. Siapa datang Patani kena beli popcorn. Sebab apa? Popcorn ni satu dia punya signature dekat Apa ya Patani. signature? Orang ramai datang Patani ni akan cari popcorn. Ya arif lah. Ini memang famous dengan sweet salt lah. Banyak juga garam. Apa garam bekas putih-putih tu semua garam. Sweet salt. Tidak. Bukan. Belakang ni kalau ikut map belakang ni. Balik. Okay korang, kita nak pergi ke Balai Seafood. Orang kata kalau datang Patani ni kena cuba. So kita kena pergilah. Banyak kereta orang Malaysia kat sini. Kat sini kan tempat makan seafood. Hey, bawa air. Bawa air botol mama. Makan dalam dia. Wah, nak pergi kat situ. Jom. Sabar. Tak ada. Tak ada. Cuba pergi depan lagi.
Alana. Mama. Ya. Mama duduk apa? Duduk sikit lah. Oh, ni banyak ikan. Dia bagi ikan kot. Ini nak juga duduk kat tepi laut ni. Tadi duduk kat situ. Nak shake dia. Wah, air limau. Nasi akak. Ya. Masih dia tumbah kuat. Ni udang dia. Macam-macam. Sekejap lah. Asin lah. Tak. Fresh orange. Oh gila. So far pagi ni dekat Bandar tu korang makan dia punya seafood je lah. Kalau harimau menangis ke daging ke tak payah. Babi je. Yang sedap. Tolong. Ni garam eh? Ni basuh dulu masak dah, ni garam. Kalau ni yang bunga kat bahagian atas ni. So dia tak payah basuh, dia boleh terus pakai. Oh, berapa kau ni? Tu 30 baht. Ni panggil baht eh. Lain eh? Ya, ini 1.5, hak ni 50 baht. Ya, 50 kok ya 3. Hak ni 1 30 kok, 2 50 juga. 50 kok. Panggil bunga. Ya, panggil bunga ya. Bunga ni bahagian atas. Ya. So yang ni tak payah basuh. Okey. Untuk kalau macam Jual garam. Masuk sikit. Gatal. Datang pakai mangkuk. Lepas tu dengan gigi bagi gosip kuat. Gosip je. Gigi bertahap. Apa? Kerang dia sebesar. Dulu ini ingatkan Patani ke Hatnya itu macam jauh tau. Sebenarnya tak jauh je. Berapa jam ya? 2 jam. Dalam 2 jam. Sama je ke macam kalau kita patah balik Patani ke Naratiwat ke belakang tu. So lebih baik Patani ke Hatnya. Boleh singgah menyinggah dekat Songkla kan. Lepas tu boleh keluar dekat border Bukit Kayu Hitam. Tu boleh masuk highway. Kita boleh pergi pantai yang cantik ni. Awan warna white. Tak hujan. Kalau green? Hujan. Hi guys. Aris nak pergi pantai. Tak nampak atas sikit. Jom pergi pantai. Atas sikit sayang. Tu ada apa tu? Ada pulau. Ada laut. Ada kerabi. Okay, kita dah sampai Masjid Songkla. Masjid ni orang panggil macam Masjid Taj Mahal lah. Sebab depan dia ada macam tasik pula macam ni lah. Tempat tadi ada macam angin. Okay, kita nak solat. Laki aku gigih ya. Tak nak betiak RNA tadi sebab dia nak solat dekat sini juga. Cantik ke masjid ni? Rasanya dah sembayang tu dia. Nampak perempuan. Tapi tak pakai makeup sebab nak cepat. Anak aku nak pergi pantai. Gila angin dia. Sepoi-sepoi bahasa. Mandi sekarang kolam. Mandi sekarang kolam. Ni bukan kolam mandi. Mana ada orang mandi? Pun nampak macam Taj Mahal. Kita nak naik kereta. Nak bawa Arash gambar kat depan ni. Sebab kalau tak gambar kat depan ni tak dapat Taj Mahal dia. Kena gambar dekat dia punya depan sungai ni. Ya kita beli. Ambil gambar tu. Tutup perut. Hi guys. Tengok belakang. Ini Masjid Songkla. Songkla ke Songkla? Songkla. Hi guys, tengok kat belakang. Kita kat Masjid Songkla. Bye. Jom belajar bahasa Cina dengan Arash. Kalau 1000 apa tadi? Cia. Lagi? Cakap apa?
Ujian lah. Ujian. Lepas tu sunset. Bukan negatif. Negatif. Okay, kita nak ke arah Nyai. Kita nak pergi pantai. Pantai Songkla. Pantai Songkla tu Samila Beach. Dekat Samila Beach tu ada kedai makcik aiskrim kelapa sedap sangat. Tak tahu lah sekarang ni ada lagi ke tak. Nak tengok. Ada lagi ke tak? Weh, kenapa ada Qashqai? Qashqai. Mana Qashqai? Samila Beach. Ada train. Nak naik train. Nak naik train juga. Nak naik warna kuning. Nak naik warna kuning. Busuk ni kau ni. Nak naik warna kuning. Samila Beach. So dia ni. Betul dia tak mana. Apa ni? Macam barang-barang bubu. Yang kulit pula sih. Tapi tak faham. Kau mi mẹ đeo, mẹ thì liền lâu, biết cái món canh là tập hết. Bagi dia situ. Apa agak ni? 200 Hai kok. Tak bisa level. Janganlah sama colour kuning, colour lain pula bro, cantik. Okey, boleh. Ambil tu Aras. Okey. Mama pula. Tu letak balik, tu tak payah. Pegang tu, tunjukkan Mama. Bayar pecik pun ada. Ni isi je. Tu bahagian tai tu. Nak rasa satu Samosa pun ada. Ayam kaya. Tiga 20 baht. Ni satu 10 baht. Oh ni. Hai. Beef stick 70 baht Kau tu tisu. Ada jangan pergi mana-mana. Jangan nak. Oh nak. Aras. Pisang. Dia orang kena pakai penutup kepala. Lepas tu baju macam seragam je. Kat sini tak semua yang halal tau. Aku kena tengok lah tu. Ni review. Sedap. Wani. Lekot dah, lekot dah. Satu berapa? How much? How many? One box. Okay, kita check in dekat Songkla malam ni. Ada slipper pakai. Pakai slipper tu. Kau ni step kau. Okay, good night. Thank you. Bye-bye. Ada cakap sawadikap. Ada cakap sawadikap. Cakap. Ni nama Aras. Oh, okey. Ha? Satu bilik je? Oh, beratnya. Sebab bawa beg ni. Masuk dalam rumah je lah. Hipah. Uish. Ni rumah apa ni? Tradisional betul. Serius lah yang. Serius lah. Nek. Hello. Ni pakai sama. Ruang ni lah kot. Macam berabuk tak ada lampu ke? Ke memang lampu dia sama-sama je? Oh, tempat tidur malam kita. Malam ni klasik ya. Kita orang kan gamble. Dah. Masuk sayang. Jom kita nak check out. Check out. Kita tu masuk lift.
Ni hotel kita dekat Songkla. Sepatutnya kita orang dah balik semalam. Kita orang ada lagi dekat Songkla. Ni macam rumah kot. Dia macam rumah tradisional ke apa, tak tahulah. Ni ada macam Syah. Dah kenapa? Cepat layang. Makin aku tu biasalah. Setiap kali pergi travel. Perut pada masalah yang sensitif. Cepat. Tak payahlah naik basikal dah. Jom. Bawa. Jangan, ni bukan punya, nanti punya. Tak boleh. Cakap apa? Island, cakap bye kat dia. Bye. Wake up cakap. Tak payah dah bawa ni. Kau ni pun. Okay, so masa kita orang check ini tak ada orang pun. Dia rumah, dia banyak lah. Dia orang duduk kat dalam ni. Anak aku tu cakap bahasa Melayu lagi. Dia tak, orang tu kena faham pun cakap. Bye nenek. Bye-bye. Nanti ada kena cakap bahasa Thailand lah. Tak nak. Yelah, kat bawah dah boleh berkomunikasi. Ada Adakah sekarang tengah minat bahasa Cina? tak faham. Tak faham. Masuk kereta. Cepat. Okay, thank you. Okay, welcome. Bye nenek. Hi guys, ada nak pergi pantai. Kita Songkla, dekat je dengan homestay tadi. Kedatangan orang sakit perut membawa aiskrim. Ianya lah. Ni ada kacang. Malah nak campur-campur. Aiskrim kelapa. Ada rasa? Ni aiskrim kelapa Samila Beach. Nak rasa? Ni lah ini makan masa pregnant dah tu. Dia kenyang lagi. Rasa dia lagi pure daripada yang dekat Patani tu lah. Okay, tu Samila Beach. Hai, tengok tu Samila Beach. Wah, ni boleh lah lepak-lepak. Tapi tak ada orang mandi lah, Rash. Dia memang orang lepak je. Cuba tengok makanan apa yang ada. Ada ni, ada punya semalam. Sedap kan? Tak boleh ni. Tengok dulu halal ke tak. Nampak. Nah. Ni. Tu halal. Boleh lah. Hamburger. Sampai mata. Tengok sikit sampai mata. Amboi. Ni lah, kita belilah benda yang susah dapat. Kau ni. Ada sini ada. Balik kena minum air kopi dia dulu. Air coklat dia padu. Ada mesti ada coklat. Mama beli lagi. Mama tak suka sangat. Mama suka sangat. Oh, dah ketagih dengan benda ni. Macam tak bersihat pula. Muntah-muntah. Biasalah. Kalau pergi JCM lebih-lebih kan. Boleh lah. So ini kena bawa lah. Ke Malaysia. Banyak betul solat. Banyak betul. Lompat Solat apa? Abang, Yang belakang ada ambulans laju. Kita dah memasuki border. Okay, nak cop-cop pasport semua. And then kita boleh keluar balik Malaysia. Kita berada sambil menunggu
kita makan. Mau buat fast lane. Jalan je. Tapi kena bayar lah dekat rana-rana ni. Dia kutip pasport kita orang. Tutup. So kita orang fast lane lah. Kena bayar lah. Okay. Biarkan cepat lah. Dia scam pula. Dia kotak ni lah motor ni. Ni lah. Oh ni bila nak bagi kat mana? 8 lagi. Lagi. Saya bagi sendiri ke apa bagi? Tak apa, kita tolong bagi. Kita pick up dulu tak. Okey, faham. Alright. Ya. Senang je. So kalau kita ambil servis dia orang ni, tak payahlah nak batu panjang-panjang macam tu. Nampak panjang. Macam ada masalah ni. So abang tengok tu nombor 8 ke tu. Mana Nombor 8 tu. Mana bang? Tu dia ada lah tak kira dulu. Okey. Yalah. Nak. Di sana bagi apa? Bagi dia tengok nombor kereta. Okey, dia jadi bagi tapi ya bagi ni. Yang biru ni tak ya? Ni apa? Tak ada. Ya. Biru Bagi ni. satu. Tak boleh satu ribu. Itulah. Ya. Dia ada lapis tu kelih nombor 8. Dia ada polis tahan lagi. Okey. Okey lah. Kiri Ya, betul ni. Dah check dah ke? Dah cop belum? Dah. Dah nampak dah IQCF. Sikit kayu hitam. Dah masuk Malaysia. Dah skibidi-bidi. Pam. Orang seorang yang Sekarang kita masuk custom Malaysia pula. Seorang yang Sebabnya dia kata kalau tunggu tadi 2 jam. tak payah. Tak. Cepat lagi lah rasanya. Boleh lah. Dia pun nak habiskan duit bad tu. Yang tidak malas nak tukar-tukar dah. Rezeki dia lah tu. Tinggal berapa je tukarnya pun. Dah tidur dah. Si kocok-kocok yang tak dapat pergi pantai. Hujan ke tu? Macam negara sejuk je pula depan. Mana? Oh, negara sejuk Ini negara sejuk Malaysia. Ada dia guna Wow. Sejuknya rasa daripada luar. Sejuknya. Dia pati salah kerana menyanyi lagu skibidi-bidi di dalam kereta. So kita fast lane sebab weekend ramai. Biasa masa kita masuk tu weekdays, tak ada orang pun, tak ada fast lane-nya. Kalau weekend you nak cepat macam tu cara dia. Habis dah weh. Okay korang, berakhirlah sudah travel log kita ke Thailand, Naratiwak, Patani, Asakla, Nyai, Sadau. Balik semula ke Bukit Kayu Hitam. Okay, bye. Lalan je. Abah, jangan main phone sambil bawa kereta. Aris dah cakap banyak kali dah. Saya dalam kereta on the way. Sebabnya banyak kali berhenti sebab yang Haris tak sihat.